tanya, kenapa BP ni sangat bagus? Okey, BP sangat bagus. Ada beberapa sebab. Yang pertama, dia ni diformulakan oleh Dr. Farid Murad. Dr. Farid Murad ni adalah seorang pakar jantung daripada US. Pakar jantung tau. Pakar jantung sendiri yang ciptakan formula dia. Jadi mestilah dia tahu apa yang diperlukan oleh jantung dan salur darah kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kebagusan dia ni kerana dia ada kombinasi daripada beberapa bahan yang natural, bahan asli tau. Bahan asli yang mana bagus untuk kesihatan jantung. Apa dia yang bagus untuk kesihatan jantung? Dua benda yang utama. Yang pertama sekali adalah kerana dia mengandungi bahan aktif yang dipanggil L-arginine. L-arginine ni, apabila kita makan L-arginine boleh menyebabkan dia mengeluarkan nitrite oxide, dan fungsi nitrite oxide ni adalah untuk membukakan salur darah. Jadi sekarang ni isu utama orang sakit jantung, sakit salur darah, stroke tu disebabkan salur darah sempit. Jadi bila kita makan L-arginine itu membukakan salur darah, itu yang pertama. Yang kedua, dia ni mengandungi ekstrak daripada tomatoes. Tomatoes ni bagus kerana dia boleh menyebabkan platelet ni tidak berkumpul. Jadi menyebabkan risiko untuk terbentuknya plak ataupun terbentuknya sumbatan pada salur darah dan jantung tu akan boleh berkurang. Jadi dua yang utama, L-arginine dan juga ekstrak tomato, dan menyebabkan dia boleh menghindar dia apa dipanggil platelet aggregation. Jadi dua risiko tu juga penting. Dan ini sebenarnya biasanya kalau dalam perubatan moden dia menggunakan ubat untuk mencairkan darah. Kalau kena sakit jantung ke, kena stroke ke, dia gunakan ubat cair darah. Dan kapasiti BP ni 6 kali ganda lebih baik daripada ubat cair darah. Jadi kalau kita nak bahan natural dan dia bagus untuk jantung, untuk salur darah, BP lah dia pilihan dia. Okay.